Assalamualaikum, saya Hafiz dari kumpulan Haris ingin menyembahkan video kita di Tekdom ini. Pertama, robot arm. Robot arm mempunyai banyak sendi yang boleh menggerakkan tangannya. Yang kedua, PlayStation dahulu. PlayStation dahulu digunakan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. The Beginning. Beginning ialah permulaan awal game dibuat. Adalah salah satu komponen yang berada dalam PS. Mikroskop membolehkan manusia melihat mikroorganisma atau benda yang sangat kecil. Program ini terjadi disebabkan cermin di bawah melantunkan gambar di atas. Handcut illusion adalah ilusi seolah-olah tangan kita telah dipotong. Laser room dibuat untuk kita menajamkan refleksi. 3D art picture ini menunjukkan gambar itu seolah-olah betul, tetapi itu hanyalah ilusi. Zigballs terjadi disebab berat bola yang berbeza. Sampai atas. Ada atas lagi. Ini apa? Skrin yang akan ditunjukkan nanti ialah khasiat pada makanan tersebut. Roti paling tinggi baik. Okey. Siapa nak pula ambil? Plasma cube. Nak pegang. Ui, tengok. Kena karen lah. Apa tunjuk? Okey. Ada di bawah. Ui. Ini apa? Ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam motosikal. Ni apa? Generator. Oh, bateri. Ini bateri. Dan tu motor dia. Si elektrik ini akan berbunyi apabila disentuh dengan besi lain. Dengar. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.